Ketulan dekat leher berkurang sebanyak 50% dalam masa seminggu. Yang tu yang Irni alami dulu bila Irni ada ketulan dekat leher, telan air ke, telan makanan ke, nampak macam ada halkum macam tu lah. Irni pun pergilah dekat klinik. Doktor tengok ukuran tu 2 kali 2 cm dan doktor ambil darah lah. Masa tu doktor bagi temujanji 6 minggu untuk review result untuk thyroid. Jadi seminggu sebelum temujanji tu, Irni start ambil polyphenol. Bila ini start ambil polyphenol, dalam masa seminggu, saiz ketulan tu dia dah mengecil. Bila kita pergi follow up dengan doktor tu, doktor cakap saiz dah jadi 1 kali 1 cm. Dalam masa seminggu, ini ambil polyphenol tu, ketulan tu dia berkurang sebanyak 50%. Bila ini teruskan ambil polyphenol, dalam setengah botol macam tu, dah hilang ketulan dekat leher tu. Sampai sekarang dah tak ada dah. Jadi sesiapa yang nak ikhtiar kalau ada ketulan dekat leher ke, boleh cuba ambil polyphenol. Kalau berminat nak dapatkan suplemen polyphenol ni, boleh komen polyphenol ataupun boleh terus klik link dekat ini punya bio.